Ni. Saya terima kasih kepada Naik Chancellor yang juga hadir pada malam ni. Saya ada dua soalan. Mengapa kebanyakan pintu utama masuk masjid di Perlis bahagian perempuan tidak terlindung sepenuhnya kerana ia menyukarkan pihak perempuan untuk memakai telekung dan berulang alik ke tempat mengambil wuduk? Oh, this is good question. Saudara-saudari, sebelum saya jawab pasal Masjid Perlis, saudara-saudari sekalian ini sedang menutup aurat ke tak? Di depan saya ni. Takkan confusekan diri sendiri pula. Sedang tutup aurat ke tak? Tutup aurat tak? Tutup. Tutup aurat ke tak? Kalau semayang dalam keadaan macam ni, sah tak? Ya, semayang macam keadaan sekarang ni, sah. Maka telekung putih hanyalah, bukan saya kata tak boleh pakai, tapi ia more culture, Malay culture. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah umpamanya, kita akan tengok, kalau pakai telekung tu kita tahu, tu mesti orang Malaysia, ataupun Indonesia, ataupun Brunei, ataupun Singapura, ataupun selatan Thailand. Bukan kata tak boleh pakai. Tapi actually-nya, apa yang kita ada ni sudah menutup aurat, boleh solat. Sebahagian orang perempuan kita, jom solat. Aku tak bawa telekung. Padahal dia tutup aurat, boleh solat. Ini kerana dia salah dalam menafsirkan maksud solat. Dalam pakaian yang ada ni, boleh untuk solat. Faham tak? Pada zaman Nabi SAW, bukan kata salah. Pada zaman Nabi SAW, masjid Nabi itu tak begitu besar. Antara lelaki dan perempuan, tidak ada tirai ataupun penghadang, ataupun lansir. So, orang perempuan nampak orang lelaki. Sebab tu dalam hadis, bagi orang yang baca hadis, dia akan tahu, Nabi kalau boleh sah wanita tu di belakang. Sebab orang lelaki pada zaman Nabi, dia miskin sikit. Bila dia sujud, kadang-kadang dia nampak tersingkap anggotanya. Sebab tidak ada hadangan ketika itu. Bila mari masjid besar, zaman sekarang, ataupun kemudian, kerana orang perempuan masuk nak tukar, dia buat hadangan. Bukan kata salah, itu pun bolehlah untuk memudahkan urusan. Tapi biasanya, sebenarnya, saya adalah satu orang yang berpendapat agama ini, tak apalah, halangan tu tujuan dia untuk tukar pakaian. Kalau mungkin sebahagian masjid ada, sebahagian tak ada. Kalau dah tak boleh tu, dia kalau kata tak pakai pakaian macam ni pun boleh solat dah sebenarnya. Kalau tak, dia kena cari alternatif yang lain. Tapi saya nak ubah tajuk. Dalam Islam, dia tak ada perpisahkan lelaki dengan perempuan ni secara dengan kadar yang melampau. UNIMAP tak buatlah, tapi saya nak cerita. Kita dengar ada cerita-cerita yang pelik-pelik di asrama, yang homoseksual, lesbian dan seumpamanya. Kadang-kala disebabkan pemisahan yang melampau. Dalam Islam tak ada masjid lelaki ataupun masjid perempuan. Masjid untuk lelaki dan perempuan sekaligus. Pada zaman Nabi, tidak ada majlis ilmu hanya untuk lelaki dan satu lagi hanya untuk perempuan. Nabi buat majlis ilmu, lelaki dan perempuan campur. Walaupun mungkin mereka tidak duduk berdekatan, tapi mereka duduk dalam majlis. Sehingga wanita bertanya Nabi, Ya Rasulullah, ghalabat alaina rijal. Ghalaba alaina rijal. Wahai Rasulullah, orang lelaki telah mengalahi kami. Faj'al lana yauman. Jadikan untuk kami satu hari yang asing. Nabi buat satu hari yang asing untuk mereka. Bukan kerana tak boleh campur. Kerana Nabi tahu kadang-kadang kalau lelaki banyak, lelaki selalu tanya. Wanita tak sempat nak tanya Nabi. So, dan wanita kata Rasulullah, bagi kami asing lah, senang kami nak tanya Nabi. Tapi pada asalnya, majlisnya sama. Kita tengok tawaf. Tengok tawaf kat Mekah. Campur tak lelaki perempuan? Campur lelaki perempuan. Itu that's Islam. Islam yang follow kepada nature alam ini. Cuma yang Islam tetapkan batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ada disiplin dia. Bukan lelaki kena hidup satu alam, perempuan kena hidup di alam yang lain. Akhirnya lelaki dah tak tengok perempuan, lama-lama mata dia pening, dia tak kenal perempuan, kenal kat lelaki. Itu jadi pening. Sebab itu agama, bila mari orang terlalu nak Islamik, terlebih pula Islamiknya, dia sudah against the nature, fitrah yang Tuhan telah ciptakan
di dalam diri kita ini. Sebab tu kita di Perlis, kita bukan kata nak larang sebahagian buat, tapi kalau tanya kita pendirian kita lebih bersifat open minded dalam hal ni. Saya orang kata Perlis liberal pula. Tapi kita bersifat terbuka dalam hal ni. Supaya kita follow kepada apa yang asal yang Tuhan ciptakan. Hatta depan Kaabah Tuhan pun, Tuhan tak kata malam orang perempuan tawaf, siang lelaki tawaf. Tak. Sekali. Cuma jaga disiplin. Boleh lagi tak? Pengusi mana pengusi tu? Pengusi pun dah balik tidur. Saya habis soalan. Saya nak tanya tentang kumpulan militan IS. Adakah mereka memperjuangkan perkara yang sebenar? Dengar saya cerita. Nabi SAW 13 tahun ditindas di Mekah. Nabi tak pernah berperang dengan orang musyrikin Mekah. Sebab tak ada kemampuan. Apabila Nabi pindah ke Madinah, puak musyrikin menyerang Madinah. Allah izinkan Nabi berperang. Allah kata, "Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa nak menolong mereka. Orang-orang yang dikeluarkan daripada kampung halamannya mereka tanpa sebab hanya kerana mereka menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Jikalau tidak Allah jadikan manusia ini tolak-menolak, berperang antara satu sama lain, nescaya musnahlah rumah-rumah ibadat orang-orang Kristian, Yahudi, rumah-rumah ibadat kaum yang lain dan masjid yang disebut nama Allah banyak-banyak. Maksudnya perang dalam Islam bukan saja tahan masjid, tahan juga gereja, pertahan juga sinagog, pertahan juga rumah-rumah ibadat orang lain. Kerana Islam apabila berperang bukan nak berperang untuk dirinya sahaja, balik pada apa yang saya sebut tadi, rahmatan lil alamin, dia berperang untuk membela kemanusiaan secara keseluruhannya. Itu perang dalam Islam. Sebab itu bila Nabi nak perang, orang nak keluar perang, Nabi kata la taqtulul wildan, jangan bunuh kanak-kanak. Walan nisa, jangan bunuh wanita. Wala ashabus sawami', jangan bunuh orang-orang rahib-rahib, kuil-kuil, sami-sami yang beribadat di tempat ibadat, jangan bunuh. Itu peperangan dalam Islam. Geneva, Convention Geneva belum ada. Islam telah menetapkan fajarratis sunnatu anna rusula la tuqtal. Telah menjadi sunnah bahawasanya perwakilan diplomatik tidak boleh dibunuh di dalam Islam. Ini peperangan dalam Islam. Mari IS ni ditibai semua. Kemudian dia mengangkat Allahu Akbar. Dia tidak ada kaitan dengan Islam. Dia tidak ada kaitan dengan Islam. Sebab itu maka yang peliknya IS ni baru 2-3 hari ini saja. Islam telah memberikan kemanusiaan 1400 tahun yang lalu telah dilupakan oleh manusia kerana IS dan seumpamanya. Tapi saya nak sebut sikitlah, bukan tajuk IS ini. Saya pergi ke Antalya di Turki dalam satu conference yang dianjurkan oleh US dan saya diminta jadi wakil daripada Malaysia. Dan saya tanya satu soalan. Banyak soalan saya tanya kepada Afrika punya wakil. Saya kata, Boko Haram, tahu Boko Haram? Pernah dengar perkataan Boko Haram? Mana? Nigeria, Somalia, Boko Haram. Boko Haram ni negara miskin mereka ni. Orang kulit hitam. Dia punya ni, tulang dia tepi ni boleh kira berapa. Makan tak cukup. Tapi dia boleh beli senjata yang canggih. Soalan saya, siapa bagi senjata kat dia? Dari mana dia dapat semua senjata ni? Nak makan pun tak ada. Artinya ada orang yang bagi senjata kat mereka. IS ni dia tak ada kaitan dengan Islam. Cumanya ada orang gunakan IS ni untuk memburukkan
Islam dan sebahagian orang Islam yang tak tahu apa percaya dan ambil benda ni. Tetapi saya percaya bukan ada tangan-tangan lain yang berada di belakang IS ni. Kerana kalau tidak, negara Arab mana ada produce senjata? Semua senjata ni dia sama ada beli daripada Eropah ataupun beli daripada sebahagian negara di Afrika, itu pun Afrika Selatan. Yang lain, mana negara Arab ada senjata? Maka musuh telah memburukkan imej kita. Kemudian akhirnya kita berkelahi sama-sama, kita tanya siapa IS, kan? Doktor. Saya. Di mana ke suara yang sedap tu? Okey. Assalamualaikum. Nak tanya sikit boleh tak? Sila. Ada setengah tokoh-tokoh dan agamawan dia kata kalau hadis-hadis sahih ni, walaupun sahih tapi yang bercanggah dengan Al-Quran, dikira macam terbatal juga. Macam mana tu? Ada lah tokoh-tokoh tu, doktor pun tahu kot. Ya, okey. Terima kasih. Dia nak jadi, okey, secara umumnya perkataan dia tu diterima secara umumnya. Tapi dia nak kena detail. Sebab satu hadis tu tak akan boleh jadi sahih kalau dia bercanggah dengan Quran. Sebab syarat hadis sahih ni dia panggil mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadzin wala illah. Mattasala sanaduhu maksud apa yang berhubung dia punya sanad dia. Narrator, change of narration or narrators tu dia mesti berhubung. Fulan kena jumpa dengan dia kena jumpa. Dia mesti, tak boleh dia dengar daripada dia tapi tak ada perantaraan. Dia ambil satu nama yang bukan hidup sezaman dengan dia. Dia tak pernah duduk, dia ni duduk di Baghdad, kon tu duduk di Kufah. Kemudian dia kata dia riwayat. Dia tak ada bukti, tak boleh. Yang dia ambil daripada orang yang adil, yang dipercayai, masuk orang yang reliable untuk dipegang. Dalam periwayatan. Trusted, rawi, narrator. Dipegang. Tapi last kali dia ghairi syadzin wala illah, dia tak boleh syaz dan illah. Dia tak boleh ada percanggahan dengan teks-teks Quran, hadis yang lain ataupun percanggahan yang jelas dengan Quran. Dia tak boleh jadi. Kalau ada bercanggah, dia tak boleh jadi hadis sahih. Kalaulah ada hadis yang dihukum sahih, tiba-tiba kita jumpa dia bercanggah. Contoh saya sebut. Boleh sebut atau sini saya ingat. Sebut contoh. Dalam hadis Muslim ada menceritakan Abu Sufyan telah mengawinkan Ummu Habibah dengan Nabi. Ulama hadis walaupun duduk dalam hadis ni dalam Sahih Muslim, mereka tolak disebabkan tak boleh dinafikan oleh sesiapa kalangan ahli sejarah. Masa Ummu Habibah kahwin dengan Nabi, Abu Sufyan belum masuk Islam. Dari segi sejarah. That's fact. So hadis ni tak kongruent dengan sejarah. So dia orang kata teks ni tak diterima. Cuma nak bagi tahu pada kawan yang kata tu, sebelum dia timbul soalan tu, ahli hadis ni kajilah. So dia orang dah classify kan, mana yang boleh pakai, mana tak boleh pakai. Tapi kalau dia kata ahli hadis duk kata sahih tu, artinya mereka telah dapat jawapan. Kalau mereka nampak adanya kontradiksi. Dok, dia kadang-kadang dia kata apa dia Sahih Bukhari apa tu kan. Yang apa dia Muslim Bukhari tu. Ya. Contoh dia nama dia kita sebut ni. Macam kalau kat Malaysia macam Kasir Ahmad tu macam mana tu? Kasir Ahmad dia ada beberapa isu dah dia lah. Pertama dia masalah, dia ada dua macam ni. Saya tak usah sebut tak nama dia sebelah lah, saya nak bagi tahu kita dengan hadis. Kalau kita kata Nabi ni hak dia cakap tu Quran saja boleh kita pakai. Selain daripada yang Quran yang Nabi cakap, kita tak boleh pakai. So dia menafikan, dia panggil authority. Nabi punya authority di dalam sunnah, di dalam agama. Nabi tak ada authority. Allah saja ada authority, Nabi tak ada authority. So whatever Nabi kata tidak boleh dipakai. Hanya dia kata Nabi ni macam postman lah. Postman tu kita tak pakai cakap dia, kita pakai surat hak dia hantar. Kalau postman cakap apa benda tak mau, kita mau surat. Nabi tu macam postman. Kata dia. Kata puak ni lah, saya tak tahu Kasih Ahmad duduk tahap mana sekarang. Tapi saya nak beritahu, kata macam ni dia boleh menyebabkan berlakunya keluar daripada akidah. Pasal dia menafikan authority Nabi.
Tapi kalau dia kata, sebenarnya Nabi tak kata, hampa yang kata Nabi kata. Itu dia tak nafikan authority Nabi, dia nafikan authenticity. Dia nafikan kesahihan. Yang ni tak keluar pada akidah. Kalau kita nak bukti sahih, kita kena fight dia balik lah. Faham tak maksud saya? Kira Ustaz. Ha? Kira macam ni. Kira dia tu tak katalah dia tolak terus hadis tu. Kira macam authenticity tu lah. Walaupun dia mai pada sahih. Dia tolak authenticity, kita kena buktikan lah. Tapi kalau dia kata saya setakat Nabi cakap, saya tak percaya. Quran saya percaya, Nabi sendiri tu saya tak percaya. Dia pun macam orang lain kat lah. Yang tu dia tolak authority. Tolak authority tu dia rosak iman. Tapi kalau dia kata Nabi tak kata, hampa yang pandai-pandai kata Nabi kata. Hak tu dia tolak authenticity. Dia tolak kesahihan. Dia tanya sini, mana dari soalan tadi? Last ni saya jawab. Saya tak baca lagi. Ni kot. Kesian kat soalan tu. Kau saya berpoket. Ni kau soalan. Oh, okey. Tadi ada soalan dia tanya. Saya tengok dia kata, saya tertinggal kunut. Macam mana nak buat? Saya bagi tahu kita di sini ada tak kunut di negeri Perlis? Ada. Kita percaya adanya kunut bagi solat witir. Kita percaya adanya kunut nazilah bila ada bala. Tapi yang kita tidak tarjih, kita tak anggap pendapat yang kuat. Bukan kita kata pendapat tu sesat. Kita kata tak kuat pendapatnya. Kunut setiap kali subuh. Kerana kita melihat ada kelemahan pada rawi. Dan kita melihat yang Nabi kunut subuh itu, Nabi kunut sebenarnya kunut nazilah. Sebab itulah yang diriwayatkan oleh Anas dan selainnya. Yang mereka kata Nabi bukan saja subuh, dia juga kunut pada zuhur, pada waktu asar dan selain daripadanya. Maka kita menerima pendapat majoriti para ulama tidak kunut pada waktu subuh. Orang tahu majoriti macam mana? Kedah kunut Perlis kecil. Majoriti ni bukan kira Malaysia, kita kira pendapat scholars dan dunia keseluruhannya. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita akan ikuti daripada masa ke semasa lagi. Dan saya akan, saya tadi saya rancang dengan Dr. Kunabil untuk kita buat kuliah mingguan, kita baca kitab di Masjid Unimaps. Boleh tak? Tapi kena bawa kitab lah. Kalau kita mampu, kita akan cuba pastikan dapat kitab percuma. Kalau tak mampu, Dr. Kunabil akan jadikan kitab itu percuma. Boleh tak? Tapi yang pentingnya, supaya bila kita ada mingguan, kita baca kitab, saya harap-harapnya habis 4 tahun, habis juga satu kitab. Di samping habis khusus kita tu, kita sekurang-kurangnya akan mengaji satu kitab habis di Unimaps. Boleh insyaAllah. Kita mulakan dengan generasi yang awal ni. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah. Dan kita akan pastikan, mungkin kita akan mengajar kitab Bulughul Maram, satu kitab yang masyhur di dalam negara kita, dalam dua negara, yang mengumpulkan hadis-hadis hukum oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh dalam mazhab Syafi'i dan selainnya, yang mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Datuk Profesor Datuk Zul dan juga semua yang hadir, dan semua selamat meneruskan pelajaran di sini. Nabi bila dia bebaskan ataupun dia lepaskan tentera, dia rilis untuk pergi perang, dia kata siru ala barakatillah, berjalanlah kamu, semoga kamu diberkati Allah, dan teruskanlah perjalanan ilmu ini supaya semoga semua yang ada di sini insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Diharap penjelasan daripada yang berbahagia Datuk dapat menjadi panduan yang berguna kepada kita semua. Semoga banyak input baru yang kita dapat perolehi sepanjang bicara adin ini berlangsung.